Abang berada dalam industri kewartawanan ni dari era 80-an, 70-an. 80-an. Daripada 80-an. Dan mengikut pemerhatian abang, apa perubahan yang paling ketara yang berlaku dari era 80-an, 90-an sehingga sekarang? Ya, kebanyakan perubahan yang besar saya rasa seperti juga dalam bidang-bidang lain, teknologi lah. Teknologi lah. Dan juga kalau kita memperkatakan tentang 3 dekad, masuk 3 dekad alah baru ni, memang lagi dahsyat lah. Tapi Joe, abang boleh nak rasakan terngiang-ngiang jugalah pada tahun 90-an, sebelum datang internet waktu tu, ada jugalah di bilik berita TV3 tu, editor-editor berbincang, ada ataupun dapat input daripada misalnya dapat input daripada Jabatan Perdana Menteri pada waktu itu, pertengahan 90, sebelum datangnya internet. Ada juga diperkatakan hal-hal ini, kebimbangan tentang nanti masyarakat lapisan negara boleh jadi berubah. Internet ni satu cabaran sebenarnya yang perlu dikawal, dipantau dengan sebetulnya. Tapi selepas 3 dekad ni kan memang terbuktilah dahsyat lah. Dahsyat di segi memberi manfaat tu pun dahsyat, tapi di segi keburukan, potensi keburukan pun dahsyat juga.